Yang ni achievement, rasanya new achievement unlock ni untuk Aurora. Kalau berjaya ada masuk fashion show. Fashion show. Fashion show. Hai Aurora, kita nak pergi mana? Di Zania. Dah, ni breakfast Allah. Lagi ni, kita naik motor je, takut jam. Okay? Kat mana Ara? Di kafe jam. Di Zania. Janya. Ara tunjuk duit. Tak ngam tu. Ada rombongan sekolah pula. Dekat excited. Asante. Asante. Ara wait, Ara tunggu bapa masuk dulu, okey? Kita semua makan dan minuman. Okey ke? Ini 5 aktiviti yang kena booking dahulu. Aku dulu pernah kerja dekat Kizania ni. Tahu-tahu. Itu pun a long time ago. Lepas aku habis SPM. So which is Kizania dah lebih daripada 10 tahun juga. Dulu ada Cadbury lah, aku tak tahu sekarang ada tak. Wow, tu. Okay, first activity Aurora, Pandaman. So dia akan jadi grocery packer. Dengan rombongan pink. Loli kecil. Tarik kau kuat. Allah. Dan ni barang-barang dia. Aurora kena cari mango 2. Go Aurora. Sekarang ni Aurora kena cari colour pen. Jom cari colour pen. Kena cari sama macam ni. Mana sama yang ni? I think this one lah. Good job. Wow, chicken. Tetap. Next. Susu. Chicken dia nak berapa tu? Tengok betul-betul. Chicken dia nak berapa? Tu. Okay, lepas tu? Strawberry milk. No, tengok betul-betul sama tu. Tu, okay, cari cucumber. Ara tengah cari cucumber. Good job. Okay, finish. Let's go to kakak. Pegang tu bagi kakak tu. Ada kerja apa tadi? Dapat apa tu? Dapat gaji ke? Simpan poket. Aurora masuk Avicenna. Dia jadi apa? Boleh tak? Aurora nak naik ambulans. Ara, bye-bye. Ara. Tangan kat belakang tu. Aduh, tangan kat belakang. Buat muka blur-blur lah. Ya. It's time for gaji. Ada nak dapat money. KZ Express Korea. Tiara. Thank you. Thank you. Buat sini, buat sini. Buat sini. Ada Malaysia mah. Okey.
Okay, Ara nak buat tea live cafe. So jadi dia kena bayar Ni nanti ya. 14 piso. Ara kat sini Ara kena bayar. Ara kena bayar 11 piso tau. Yang ni Ara tak dapat gaji. Okay? Ya, riba. Riba bagi abang. Okey. Macam maklum lah buat tempat rumah. Saya apa? Tea life. Nama Aurora. Ada minum tak air ni? Okay, you can drink now. Let me know. Yummy? Memang tak yummy lah weh air teh. Aku lah minum. Okay, sekarang Aurora nak jadi polis. Balai Polis Kidzania. Bye-bye. Hi polis. Dia bomba tengah terbakar ni, boleh duduk lah kat sini. Next, Aurora jadi bomba. Tapi tadi dia takut tau, dia tak nak naik pula. Tak tahu, harap dia okey je lah. Dia seorang je boleh pergi pakai baju. Aurora. Aurora. Okay. Kita nak masuk teater. Okay, now in 3, 2, 1, second pose. Magician and host for today. Today, we have a group of young and talented junior magicians. Hello. Kita tengok Pinocchio. Okay, Ana dekat Faber-Castell. Dia nak buat posh. Design posh dia sendiri. Aurora. Ada, tengok lukisan Ala. Lagi pusing. Woo. Apalah, dah bawa jalan pun nak kena dukung. Pandang sini kamera Ala. Apalah. Okay, kita buka bahagian atas, dia tengok bahagian atas pula. Baskin Robin. You wanna be pilot? Hi pilot. Hai Aurora. Aurora, come here, pusing. Pusing ke bawah.
Girl. Girl, pasal sini. Sama. Baby pula. Baby kena tunggu lagi. Nak jadi apa ni? Nurse. Yes. Oh, ni apa nak jaga baby adik ke? Nah. Bukan. Atau dia nak jaga apa ni? Baby. Kena pakai kat pampers. Tu bahaya dia tu, tengok. Orang pula buat kat dia. Student ni apa lah. So kali ni Aurora nak jadi window cleaner. Little window cleaner. Aurora, ambil your baldi. Pakai span. Tak kena. Gila. Yang ni achievement, rasanya new achievement unlock ni untuk Aurora. Kalau berjaya ada masuk fashion show. So di studio. So dia akan nanti atas pentas lah. Aku lah yang gugup. Dia sesi tengah memilih baju dia. So itu dia. Rasa dia dah minat lah tu baju princess ni. Oh, kakak tolong. Okay, sekarang ni kita tunggu fashion show start Aurora punya. So aku rasa ni first time lah untuk the next stage. Hi ladies and gentlemen, I'm introducing to you our supermodel. You guys stand from here. Okay, supermodel, are you guys ready to show your pose? Okay, if you're ready, in 3, 2, 1, let's go! Go, do your pose! Your pose, okay, let's go! Okay, now for the second pose, in 3, 2, 1, second pose! Okay, right now for the third pose, in 3, 2, 1, third pose! Okay, thank you, supermodel. And today, we're gonna be experiencing a sensational show brought to you by our
known and talented supermodel. So, ladies and gentlemen, without further ado, I'm introducing to you our first supermodel. Please welcome Miss Glory. Three, two, one, let's pose. Wow, thank you, Miss Ladies and gentlemen, I'm going to go to you our second supermodel. Please welcome Miss Aura. Okay, Miss Aura, we're gonna do it together, okay? Okay, in 3, 2, 1, pose. Okay, Miss Aura. Okay, let's go. And 3, 2, 1, pose. And then 3, 2, 1, last pose. Okay, ladies and gentlemen. Now, let's meet them again on the stage for the last time. Now, all the models, let's come in. Okay, okay, now the models, I need you guys to give us your most iconic 3 last poses, okay? Now, 3, 2, 1, let's go. Okay, let's go. 3, 2, 1, let's go. Okay, now for your most iconic for the last one. Okay, now take in 3, 2, 1, let's go. Ladies and gentlemen, our wedding show has come to an end. On behalf of Dragon Station Project, Italy Kuala Lumpur, we'd like to say thank you for being the best audience. Now, supermodels, let's say thank you and bye-bye. Thank you. Supermodel dah keluar. Ada. Sila supermodel. High five supermodel. High five dulu. High five. Pula minta nak conteng muka pula, painting muka. Apalah, belanja lah dia. Sebab dia berjaya kan melawan ketakutan dia naik atas pentas. Tapi tak nak warna blue, nak warna purple. Dah siap dah muka dia. Inilah muka dia. Ada pandang sini kamera. Muka penat pun. Alah penat ke? Alah penat ke tu? Alah penat ke? Pada gambar muka, kita buat facial and body care center. But last but not least yang facial. So sekarang kisahnya dia kalau kita ada duit kan, kita boleh beli lah kat sini. Kita tengok lah barang-barang dia. Jom kita kira duit arah ada berapa, kita boleh beli apa. So ni boleh claim dekat Central Gallery. So Ara punya total duit ada 85 kitzo. Boleh dapat pen lah, ada pen dan beberapa lagi lah. Cuma yang ni lah paling okey pun. Kita dah tamat kita punya dekat Kizania Girl. Okay, kita dah akhir dah. Ara pun dah letih kan, kita nak pergi makan kan. Kalau tak nak balik. Jalan ini jauh, namun kita tempuh. Bagai bumi ini hanya milik berdua. Okay, kita makan McDonald dulu. Makan apa lah? Fries. Oh, kita
nampak playground sana. Tak berletih-letih Aminah